Jadi hari ni kita buat apa? Dalam buat apa je kali ni, macam korang tahu, sebelum tu kita nak ucapkan selamat hari buruh lah kan, hari bekerja. Kalau korang tengok video ni minggu depan dapat video ni minggu depan, sebenarnya kita orang shoot pada hari cuti hari bekerja tu. Jadi buat apa je hari ni, kita orang pergi tonton wayang. Betul. Cerita Marvel yang keluar baru ni bukan Fantastic Four lambat lagi, tapi itu Thunderbolt. Thunderbolt Asterisk. So apa first impression aku? Cerita dia, ending dia agak rasa macam dia nak settlekan, dia agak sedih lah. Dia tak ada, kalau tengok ending dia lawan dengan Sentry. Sentry dia tak gunakan fizikal, dia menggunakan mental lah. Lawan dalam fikiran Sentry tu sendiri. Pada beritahu spoiler lah. Astaghfirullahaladzim. Tapi apa untuk jalan cerita dia tak ada lawak sangat. Tak ada banyak kelakar benda dalam tu. Punchline pun tak ada sangat dalam cerita tu. Tapi ada Marvel biasanya dia ada lawak Marvel dia. Lawak Marvel dia cerita dia okey. Bagi aku ada yang aku suka, ada yang aku tak suka. Daripada sebenarnya nak cakap, kita orang lambat masuk sebenarnya dalam wayang tu kan. Lambat masuk sebab aku nak pergi beli air. Salah you. Nak pergi beli air sebab aku tak makan pagi tu. Aku nak beli air sebotol tu, air mineral je. Lepas tu orang 200. Time ni memang ramai lah. Mungkin nak tengok ni kot, banyak blog berada pun time tu keluar juga. Masih lagi kat wayang. Jadi mungkin ada keluarga nak tengok blog berada ke apa ke. Jadi aku terpaksa beratur nak beli satu botol air je. Tapi aku ingat sempat lah sebab yelah lalunya iklan kan. Rupanya dah start jalan dah. Waktu tu scene tu kat mana? Kita tengok tu. Kalau siapa yang tahu, tapi aku rasa semua dah tahu kan. Bang Thunderbolt ni dia ada scene dia dekat Malaysia. Betul. Aku rasa dah ada sebab dalam trailer dia ada kan. Tapi yang scene kita orang tak terlepas ni scene dekat Malaysia lah. Dia terjun kat bangunan tu kan. Sebab waktu kita masuk tu dia dah ada dekat dalam bangunan tu dah. Jadi itulah yang salah lepas. Kita tahu lah scene dia apa yang kat depan. Sebab ada yang aku tak suka, ada di mana ada satu karakter tu ditamatkan macam tu saja. Aku tak tahu lah adakah karakter tu ada sebenarnya mati atau tak mati. Tapi karakter tu adalah karakter yang aku kalau boleh tak nak tamatkan. Karakter tu adalah karakter Taskmaster. Agak aku tak suka lah dengan, walaupun karakter Taskmaster tu aku harapkan dia punya villain tu watak dia adalah seorang lelaki lah yang bawa watak tu, tapi perempuan yang watak. Jadi aku tak suka gak bila dia bawa perempuan tu bawa watak tu. Yalah, mungkin dengan bawa watak feminism kan. Itu salah satu aku tak suka. Tapi aku lagi tak suka bila dia tiba-tiba ditamatkan karakter tu macam tu je. Dia tak terima lah kadang-kadang. Sebab yelah Taskmaster, dia punya power, dia punya ability dia boleh tiru aksi superhero lain. Dia boleh je nak mengelak macam tu, dia mati. Itu dah spoil lah. Itu yang aku tak suka lah. Aku tak suka lah. Dia boleh je selamat dia elak daripada semua benda tu, tapi dia mati. Tapi dia dalam cerita okey lah, bagi aku okey lah kan. Ada orang kata macam mula tak best, tapi sebenarnya best sebenarnya. Tapi kalau tengok dalam version komik dia lain lah. Ada version komik dia. Jadi kalau version komik tu korang boleh baca sendiri lah kat komik. Nak cerita kat sini panjang kan. Jadi Wan, ada apa yang suka, yang tak suka dalam film? Aku boleh katakan sekarang ni dah phase 5 kan ke phase 4 kan? Phase 5 kan tak silap aku. Dia lepas yang phase yang lepas Endgame lah kan. Aku boleh katakan dalam banyak filem selepas Endgame ni, Thunderbolt ni lah bagi aku yang paling on top lah boleh kata kan. Memang Marvel has done it lah bagi aku. Macam kalau aku tengok sebelum ni, macam filem-filem Marvel selepas Endgame ni bagi aku macam agak kurang sikit lah bagi aku. Macam aku tak tengok sebenarnya Black Widow. Sebab dia sebenarnya Thunderbolt ni dia macam karakter dia ada Black Widow. Dia ada apa sambungan daripada Black Widow apa semua dalam series dia. Captain Marvel seriesnya. So macam kalau siapa yang tak tengok filem yang sebelum-sebelum ni pun boleh enjoy sebenarnya cerita ni kan. Thunderbolt ni expect aku rendah lah sebab dia karakter yang kurang orang tahu sangat kan. Macam Yelena dia tak popular lah. Macam Ghost, Red Guardian. Yang aku macam
yang kita kenal pun macam Bucky tu kan. Bucky tu lah apa dia kenal. Bucky tu je lah yang macam dalam Avengers yang karakter yang top lah dalam tu kan. Aku pun macam aku tengok trailer pun macam aku tak berminat sebenarnya. Filem ni dah keluar pasal aku tengok macam Twitter apa semua ramai kata best. Lepas tu tengok review pun orang bagi tinggi. Dah tengok okey betul cerita ni memang best. Boleh katakan expect my expectation lah. And then aku enjoy dia punya macam Yun cakap tadi, dia ada twist dia and dia punya cara action dia, cara dia lawan. Kalau siapa tengok apa ni trailer dia yang dia orang lawan tu Sentry tu kan, dia karakter yang kuat lah kan. So kalau tengok dia punya kuat, dia macam boleh katakan kuat macam kuat Superman lah. Macam Superman lah. Kalau tengok trailer tu pun dia boleh kuasa dia boleh macam jadi bayang-bayang kan. Macam dia kuat lah. Macam ni dia orang nak lawan dia ni kan. Tak ada pun ni dia orang tak ada kuasa pun kan. Tak ada kuasa pun. Dia orang macam just highly trained lah. Macam Yelena ni dia spy kan, super spy. Macam Natasha. Macam Natasha. Kalau Ghost tu, kalau korang tahu Ghost tu dalam cerita ni lah Ant-Man lah. Kalau Red Guardian dengan apa tu satu lagi tu? Captain America yang tapi bukan Captain America. Tapi orang panggil dia Walter kan. Walter. Dia ada, kalau Walter ni dia sepatutnya jadi Captain America. Tapi ada benda yang sebab yang dia orang bukan superhero kan. Bukan superhero. Sebenarnya Red Guardian ni pula sebenarnya dia Captain America tapi bukan daripada Amerika punya, daripada Rusia punya kan. Jadi Thunderbolt ni sebenarnya dia bukannya superhero. Dia adalah villain tapi anti-hero. Anti-hero tapi dia angkat sebagai superhero menggantikan Avengers. Cara dia orang lawan dia orang menarik lah. Macam Yun cakap tadi, dia main psikologi kan. Nak lawan Sentry ni. Kalau ikut watak Sentry dia memang kuat gila. Dia boleh terbang. Orang tembak dia peluru tak lut. So movie ni dia bersinambungan lah dengan jangkaan sambungan dekat Avengers nanti kan. Avengers Doomsday nanti. Kat apa ni, cast reveal tu kan yang berkursi banyak-banyak tu. Ada nama kat belakang tu kan. Dia orang akan muncul balik lah dalam Avengers nanti. Sama juga dengan Sentry ni. Apa yang kita orang boleh cakapkan, pergi tengok lah movie ni. Peminat Marvel memang wajib lah tengok. Yang aku tak suka macam you cakap tadi lah, watak Taskmaster tu. Sebab aku tak tengok Black Widow. Sebab Taskmaster ni dari movie Black Widow kan. Taskmaster ni dia memang salah satu karakter yang agak popular kan. Sebab dia boleh tiru aksi gerakan. Siapa tengok Black Widow tahu lah dia tiru siapa yang baca komen yang lain lah. Siapa baca komen tahu. Sebab dia tak ada kuasa pun. Dia boleh tiru cara Hawkeye mana, dia boleh tiru aksi Spider-Man melompat, dia boleh tiru karakter mereka lempar dia punya tu, perisai dia. Semua dia boleh tiru dia punya gerakan tu. Tapi itulah yang aku tak suka, karakter tu dimatikan macam tu. Dimatikan macam tiba-tiba kan. Macam faham lah mungkin dia orang tak nak macam banyak sangat karakter dalam tu kan. Tapi dia orang dah lose potential satu karakter yang mungkin boleh muncul dalam filem movie lain ni. Tak semestinya macam Avengers kan. Aku ni tengok sangat Taskmaster lawan Deadpool. Itu mesti kelakar. Tak mungkin dia orang boleh bawa balik. Mungkin dalam mungkin tak mati, mungkin dia muncul dalam timeline yang lain, multiverse yang lain ni. Sebab yang ni Taskmaster ni perempuan kan. Mungkin karakter lelaki pula ke, tak tahu. Part tu lah macam tiba-tiba kan dia bunuh watak Taskmaster tu macam tu je. Dia punya pacing macam bagi aku tengok macam tak tengok tu lepas tu dah habis lah. Macam movie tu 2 jam kan. Kita tengok pukul 10.30 habis dalam 12 yang tu kan. Aku rasa mungkin sebab kita masuk lambat yang ikut tu. Yang 10.44 lebih lah sebenarnya kita masuk lah. Ending dia pun boleh katakan happy ending kan. Betul. So dia orang dah jadi new Avengers. Dia orang gantikan betul-betul ketak kan. Betul. Lepas tu apa lagi? End credit scene lah. Dia ada 2. Satu yang lepas movie tu, satu lagi yang lepas credit tu. Bagi aku yang first end credit scene dia macam tak ada apa sangat lah. Yang kedua ni yang penting lah. So aku tak nak spoiler, kalau tengok sendiri lah. Betul. Yelah, boleh tak ada negatif sangat movie ni. Betul. Semua best. Dia punya jalan cerita je. Lepas tu dia punya moral dia. Kau tak bersorangan. Betul. Tak bersorangan. Aku rasa macam sebab sikit. Betul, aku ada part tu yang aku rasa macam sebab sikit lah. Sebab dia orang jahat, betul dia orang gila jatuh, mundung, macam dalam kegelapan. Tapi cerita tu kata kau sebenarnya tak kesorangan.
Watak Sentry tu pun menarik lah. Tapi dalam cerita tu karakter mana kau minat? Boleh katakan Sentry je. Kau minat Sentry kita Sentry? Sentry dengan Yelena lah. Boleh katakan Yelena yang macam more fokus lah, Yelena. Ya, betul lah. Aku sama juga dengan Sentry. Tapi yang suka satu karakter tu mungkin Red Guardian kot. Sebab dia kelakar. Kalau dia masuk dalam apa tu? Join punya Starlord tu, apa tu? Guardian of Galaxy. Galaxy tu dia macam Rex. Drax. Drax. Dia lawak bapak dia. Di movie ni pun dia tak Drax banyak sangat bagi aku, just okey lah. Average macam. Sekejap je. Macam sekejap lah. Macam kita nak lagi. Betul. nak lagi lah. Itulah buat kita tak sabar untuk next Avengers lah. Sebab dah confirm dia akan, kalau tengok watak dia punya cast pun dah ada dalam review dalam Doomsday tu. YouTube lah. Kau tengok kat YouTube. Dia akan will be back lah. Cakap banyak sangat dah macam spoil sangat. Betul. Dia orang tak nak spoil, jadi korang tengok sendiri. Jadi aku rasa itu je kot kita orang punya review kan. Jadi tapi berapa ni? 8.5. Ui, 8.5. Sama, aku 8.5. Tapi kita tengok agak next movie macam mana. Mungkin lagi tinggi. Novel Fantastic Four kan? Yes, Fantastic Four. Yang tu nak muncul. Excited ke lah. Kita akan tengok nanti kan. InsyaAllah. So itulah review Thunderbolts. Dalam buat apa je. Itu je lah. Assalamualaikum. Belum lagi. Apa? Dia punya tagline. Tagline. Buat apa je. Bukan podcast betul. Bukan podcast betul, tapi kita akan buat macam-macam lagi. Tak buat podcast lah sekarang. Kita tak buat podcast lah. Tapi belum lagi kita buat podcast. Tapi mungkin kita boleh ambil podcast kan. Tahu guys. Tapi kalau podcast bosan lah. Betul lah. Takkan nak buat podcast je, kita nak buat lah. Guys. Yes. Assalamualaikum. Jumpa di video lain.